Okey, Assalamualaikum. Alhamdulillah. Hari ni saya nak bagi tahu korang yang mana peminat kereta kancil ataupun pengguna kereta kancil tu, korang wajib tengok video ni. Kenapa? Sebab aku nak recommend korang satu enjin ni, memang dah lama aku recommend kat customer-customer kita orang. Enjin model EFVE. Enjin model EFVE ni dia twin cam, dia ada DVT yang tu paling sedap sebab dia ringan bila kita tekan dia. Enjin ni siap pemasangan sekali dengan dia punya, kita masuk sekali dengan dashboard L5. Kita masukkan sekali dengan dashboard L5 dengan steering sub sekali model S7. Sebab apa kita masukkan macam gini? Sebab kita nak dapatkan sistem wiring dia yang original. Jadi kalau check light dia naik, kita boleh scan komputer. Jadi bila kita scan komputer, kita dapat solvekan dia punya problem lah. Jadi enjin ni termasuk sekali dengan power steering, dengan dia punya wiring one set. Macam wear and tear semua kita akan gantikan baru. Macam timing belt, water pump, bagasi gasket, oil seal, segala-galanya kita akan ganti baru. Lepas tu dah auto 4 speed. Yang best ni masukkan kancil, dia tak ada gegah. Korang tengok mana ada gegah, kan? Steady kan enjin dia kan. Jadi memang sesuai sangat. Kalau kita nak comparekan dengan enjin lain, harga lebih mahal tapi lebih baloi yang ni. Sebab apa? Dia punya power steering dia hidrolik, tak ada banyak isu. Melain kalau bandingkan dengan L5 ataupun L6 model EPS, banyak isu power steering. Okey. Jadi yang mana kalau korang berminat nak buat pemasangan, boleh rojo-rojo kita orang. Kita orang ada dekat Taman Cendana Pasir Kuda dengan Taman Kebena Tampoi, dan kita orang bukan setakat buat pemasangan half cut, dan kita orang ada buat servis wear and tear, suspension, aircon dan overhaul engine. Okey, jangan lupa like, komen dan share sekali. Assalamualaikum.